Hai semua, jom kita cepat-cepat tengok cara nak guna mikrofon ni. Senang je. So, macam mana nak guna mikrofon ni? Jangan risau, saya tunjukkan sekejap. Okey, jom kita mulakan. Ada 3 fungsi utama je yang kita kena tahu. Okey, pertama sekali mestilah kena on dulu. Jom cari butang power dia. Tengok kat bahagian bawah sekali. Nampak kan simbol power tu? Tekan je butang ni untuk hidupkan. Nanti skrin dia akan menyala. Okey, sekarang macam mana nak mute? Jom tengok switch senyap dia. Nak senyapkan mikrofon? Senang je. Tolak je slider ni ke bawah ke arah ikon merah. Ingat, kalau nampak warna merah tu maksudnya mikrofon tengah senyap. Tak ada bunyi akan masuk. Dah sedia nak bercakap? Jom kita tengok cara nak unmute pula. Bila nak bercakap, tolak slider tu ke atas. Nanti ikon hijau akan muncul. Hijau maknanya go. Mikrofon dah aktif dan sedia untuk diguna. Jadi, kita ulang sikit. Merah untuk senyap, hijau untuk bercakap. Senang kan? Okey, jom kita buat satu ringkasan pantas. Pertama, tekan power. Kedua, tolak ke bawah untuk mute. Ketiga, tolak ke atas untuk cakap. Itu je, kan senang. Sekarang anda dah boleh guna mikrofon ni dengan yakin.